Satu Apa tu? Cili. Okey, sekarang kita orang dekat Pro 2 Taman Wayu. Nak servis kereta untuk mileage 20,000. Tapi nak menunggunya 2 jam. So mungkin kita orang nak pergi Lotus lah dekat sini. Nak pergi beli grocery dulu. Plannya hari ni masih nak cari baju raya Alia. Tujuan kita datang ke sini sebab nak mencari tulang, nak buat sup tulang asalnya. And then maybe nak belilah apa-apa yang patut sebab dah nak puasa ni. Ramai pula orang datang ini Lotus. Troli habis cok. Yeah, what we want to find today? Find balloon. You want find balloon? Yes, balloon inside there. Itu yang nampak yang balloon yang kawan ambil tu yang tadi tu. Oh, Boleh tak nak balloon daddy? let me think first, okay? Okay. Mami. Sayang. Boleh tak nak buy balloon? Buy apa? Buy balloon. Boleh. Masih boleh. Okey. Yang tak boleh kot barang basah. Dah habis banyak dah habis. Oh, dah habis? So tulang tak ada lah? Tak ada. So apa yang ada? Enoki ni ambil lah? Ha, nampak. Barang dah habis, geng. Mami, cili you nak tak? Ha, tu. Boleh, satu Apa tu? Cili. Dekat Lotus ni, bahagian basah, barang basah ni ramai gila kan. So semua orang pun mungkin tengah prepare nak puasa kot. Kucai. Kucai ada ke kucai? Kucai. Ni bukan kucai ke? Ni apa? Daun bawang. Mana I tahu kucai tu macam mana? Dia macam tu tapi macam tak ada. I want to find my coffee. Let's go find my coffee first, okay? Nak beli coffee 3 in 1. Tapi tak tahu nak beli kopi apa lah. Kita beli Nescafe biasa lah. Nescafe biasa. Yang ni murah. Murah-murah berapa? Ha, RM12 Yalah ni. Let's call Mami. Mana ni Mami pergi? Ah, you kat mana? Ah, copet. My name is Leia. Macam mana? Hello, I'm Leia. Lagi? What are you doing? Lagi? What is your name? What's your name? Oi, lagi? Kita kat mall. Dah beli grocery and total is RM93.90. Beli tisu, kas sampah, serai. And then kena beli plastik ni sekali sebabnya hari ni hari Sabtu. So no plastik. And then Leia dapatlah pau yang ni satu. Ni dia macam Kinder Bueno kot. Tak pernah beli. Ni first time beli. Ni pun ada free toy juga. Free toy inside. Wih, sedapnya Leia. Makan apa Leia? What are you eating? Snack. Okay, nah. No, not yet. In the car, okay? This one you done? Oh, adik pun makan. Sedap tak adik? Now Alia, dia masuk Watson sekejap ni. Dia nak beli lipstick sebab lupa bawa lipstick. So lupa bawa lipstick, kena beli baru. So mana tak ada beli lipstick apa pun tak tahu lah. So kereta lagi setengah jam nak siap. Kalau beli lipstick apa ni, pergi ambil kereta ni, kita nak pergi Shah Alam. Orang Shah Alam nantikan kami. Nak pergi cari dekat kedai apa tak ya? Alia cakap 4 kedai nak pergi. Tapi tak ingat ke nama kedai apa. Ya. Bawah tu ada toilet. Dekat kan. Kalau macam kalau tutup belakang tu jauh lah. Kalau masuk mana gitu. Bukan tempat
Dekat tapi kalau dah tutup dah tiga ya jalan belakang tu jauh. Depan sikit lagi. Ini. Ni ah. Itu dia tak tahu dah siap tu belum. Leh nak nasi kan? I give you rasa nasi ni. Leh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dulu. Fries letak tepi ni. Kita makan nasi ayam. Aku order nasi ayam. Satu set ayam dia akan bagi ayam dan sambal, kicap, nasi dengan sup. Sebelum ni pernah makan dekat Benz ni, dekat dengan office, dekat building ASB, Asian School of Business. Kat situ ada Benz juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak kata sedap sangat tu tidak lah. Tapi ayam dia lembut dan juicy. Jahat lah, jahat. Ayam dia memang jahat. Ni ayam dia jahat ni. Lambat rasa macam dekat ASB tu macam lagi sedap lah. Balon je lah, lapar ni. Rasanya macam pelik sikit lah. Sup dia kot. Oh pelik. Tapi lapar. Untuk Benz yang dekat Publica ni janganlah beli nasi ayam dia. Tak ada. Sebelum puasa, makan apa-apa dulu. Tak ada lapar sangat. Makan mahal lah. Happy birthday, Aida. Happy birthday, Aida. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aida. Okay, dah habis makan. Kita orang nak bayar tapi kita orang letak kad biar orang tu pilih. Abang minta bil eh? Nervous pula. You nervous tak? I macam nervous tak? Okay. Abang ambil lah bang kad salah satu Alhamdulillah. Ada dua saya. Rezeki. TKR balik. Selamat. Try one. Okay, terima kasih. Above the water, finally I can breathe again.
Lost in the waves, I wonder, but in your eyes I see no pain. You're a holiday. Okay, Alia dia pergi tengok baju sekejap. While myself, aku nak kena cari lollipop sebab Leia telah dijanjikan lollipop sebab dia behave tadi. So mungkin dekat MPH ada lollipop, kita beli untuk Leia. What flavor lollipop you want? Tadi kata nak beli lollipop je. Tu puzzle Frozen. I buy you Frozen book, okay? Elsa, buat Elsa. Yelah, let's go find book Elsa. Tu boleh bagi ke adik. Adik takut. Over there ke? Elsa. Elsa. Any toys? Not here. Hey, look at this. Dekat MPH tak ada lollipop pula. So kena cari dekat kedai lain. Akses ni saya ambil akses. Adik, kami adik. Adik. Okay, now dekat dalam mall. Mall pula. Dalam Big Grocer. Big Grocer sebab Leia nak lollipop. Leia nak lollipop. Dia memanglah kalau boleh pau, dia akan cari cara untuk pau. Leia, can you show me your lollipop? Leia, show lah, turn around and show. Are you happy? Yeah. So what do you say? Thank you, Daddy. You're welcome. KL is mall penuh. Ramai gila orang. Lele semua penuh. Parking pun penuh. What we want to buy at Jaya Grocer? We want to buy snacks. And then tak tahulah Alia nak beli apa. Setiap kali datang sini mesti singgah Jaya Grocer. Kan Lia? Every time we come here we go to Jaya Grocer first. Even though we don't have anything we want to buy. Daddy. Ya. Tengok tu snake. Oh, snack. Daddy dah nak yang tu tau. Wait. We want to find Mami dulu. Find Mommy. I don't know where Mami is. Mana tak ada pun Mami. Oh, tu ha. I see Mami. Oh. Let's see. Kita surprise Mami. We found you, Mami. Let's see like that tau. I found you. Like that. Okay? Fly. Okay. Surprise Mami, okay? Oh, that's not Mami lah. That salah orang lah. That is not Mami. Mana Mami ni? Daddy. Ya, sayang. Dia nak bayar yang tadi. Yang mana yang tadi? Kan pergi kat sana. Adik dengan Mami ni pergi mana? Oh, Daddy tengok. I see Mami. Leia surprise Mami tau. Leia say, I found you, Mami. Like that, okay? Oh. No, Daddy. Daddy. Not yet. We want to surprise Mami, babe. Let's go. We are going fast. I hope Mami don't see us yet. Shh. Quiet. Yes, say, I found you, Mami, like that, okay? Shout tau. Wait, not yet. Lagi nak Mommy nampak. Quiet tau. Okay, ready? Okay, Mami. Okay, say. I found you, Mami. Okay, Leia nak yogurt. Strawberry yogurt kan? This one, right? I buy it's that one. this one. Wait, the other day we buy another one lah. It's Meiji. Yeah, that one. No, not this one. Oh, this one ni, Meiji. Oh, Meiji is actually cheaper. Okay, buy Meiji lah. Ni this one. Meiji. Kita orang selalu beli yang ni.
Sedap. I like chili. What? I don't like chili. I like that one. I like that This is one. not chili. You like berries. Yeah, I like this one. One for you, one for me, one for adik, one for Ma. Masi. Masih. Bukanlah mami lah. Kidding only. Jadi yang ni lah nak bawa kat school. Oh, bawa kat school. I don't know if you can bring to school sebab nanti by the time you want to bring school dah tak elok. Elok lah. Ya ke? I buy another one, okay? You bring to school, okay? Done? Dan? Happy? Yes. Let's find something else. Banyaknya jalan. Sakit kaki, weh. Stop blueberry and strawberry. Got blueberry, strawberry, and then Strawberry. blueberry and raspberry. Strawberry. Raspberry. Not badi. Raspberry. Tadi kan Lia dah buy chocolate ready kan? But maybe we take one lah for berbuka. We want to berbuka with one chocolate. One chocolate. Kita ambil yang ni lah. This one, okay? Ni assorted apa? Wow, yang ni assorted yang best lah. Look. Double chocolate, assorted caramel. This is dark milk, hazelnut white. I think this one. This one I like lagi this best. one. Layer small lagi. Yogurt only. Kan? Yogurt only. Cannot chocolate. Cannot. Chocolate so big for me. No, you can eat chocolate. Tapi sikit-sikit lah. Tak boleh banyak-banyak. Oh. Balik. Boleh tak? Boleh tak apa ni? Ni ada glove yang Hello Kitty ni, ada toaster. Yang mana? Buka. Okey. Itulah chicken. Alright. Hello. Ha. I'm a dog stickers. You the hefty Man, janganlah cakap macam tu. I got stickers. Yeah, I got sticker. God, what the other stickers? Yeah, you. Say lah, I'm so happy. So happy. Now singgah sekejap dekat baby shop sebab nak beli kasut Haida. Kasut Haida yang ada sekarang ni dia pakai kasut Leia. Besar sikit. Bila dia jalan dia macam tak stable. Sebab kasut tu keras sikit. So dia baby dia kena pakai kasut yang lembut sikit kan. So ni nak belilah. Sebab dia dah nak berjalan. Berjalan pun sekarang dah tak nak pegang tangan. Sikit lagi akan ada aksi kejam-kejam. Ada member rasanya. Ada member? Dia pakai nombor telefon kan? 012. Dah lama jadi member. Selalulah beli kat sini. Okay. Alright. Okay, masih. Okay, dah beli kasut, pakai terus. Happy je tengok, diam je. Ke ngantuk, tak tahulah. So now, kita nak pergi makan. Makan chicken rice shop. Bukan cakaran nasi ayam. Okay, first stop Bayu Somerset. Kalau dia nak try cari baju kat sini. Sebelum ni dah pernah pergi, tapi dia cakap dia tak minat. Ni macam nak try tengok pula. Bayu Somerset ni baju dia lawa-lawa juga. Tapi harga tak tahu macam mana. Weh, ramai gila weh tengok Dia kalau biasa agak lengan sedikit lah.
kadang-kadang tu dah malam baru ramai orang. Ni macam ni dah malam lah, tapi tadi nak masuk pun jam gila kan. Sini ada BSN macam buat kempen dapat BMW. Datanglah, boleh menang BMW. Okey tu ni. Okey. Rasa ni nak dekat yang paling sama dengan colour kan? Okey. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Katam, rasa katam yang pink tu belilah. Kan tak ada saiz. Beli online. Online tak ada. Okay. So habislah pengembaraan kami. Pengembaraan mencari baju kurung tapi masih tak berjaya. Satu dah beli online, satu lagi besar. Aduh, kita patut beli je Tak boleh lah, tak selesa pakai nanti. Tapi cantik, tapi macam besar. Kalau double XS, okay confirm buat macam tu. Ada ke dapat XS? Tak ada. I tak sangka I muat XS tu. Last year pakai S. Tapi S tu pun macam ketat. Brand yang sama lah kalau Kisha. Maknanya you dah makin kurus lah. So macam this year cakap okay lah beli M lah. So macam I yakin lah macam okay lah beli M lah. Takut ketat. Sekali SS pun besar. Ke cutting dia besar. Tapi tak apalah. Masih mencari lagi. Macam petik muar tu cantik. Rasa macam beli yang tu lagi cantik. Walaupun macam bukan pink the whole. Nak pakai simpan. Itu pun kita cakap memang you memang vlogger sejati Yes. I macam banyak tengok vlogger. I macam suka tengok benda yang vlog-vlog macam ni. Macam orang yang macam suka cerita pasal kehidupan. I suka. So yeah. Anak-anak settle dah makan. Asalkan orang dah settle makan je, kita orang okey dah. Nanti kita orang pandai lah makan apa kat rumah tu. Sayang apa yang ada lah. Apa yang ada makan je. Sebab anak-anak macam kena makan makanan sihat. Macam tu. You tak beli apa-apa ke dia? Mana ada yang beli apa-apa? Oh, sebab dia dah lengkap. So Leia dah beli. Dapat baju je. Kain tak ada. Umbi tu dia macam tiap hari restock. Macam hari-hari restock. Macam tu. So hari-hari stok dia sampai. Sebab dia macam buka macam apa? Pre-order lah. Bukan pre-order. Macam dia sebab dia macam kecil kan. Dia punya apa boot dia tak bawa banyak stok macam tu. Umbi kedai dia dekat Shah Alam tadi. Tadi kita orang tak jadi pergi Shah Alam. Sebab dekat Shah Alam tutup. Tak aku. I tak search pun Umbi. Sebab tu cerita tak teringat. Macam fikir Pocox. Pocox tu tutup. Fashion dia macam lebih kurang sama lah. Jadi macam kain lain, baju lain. Dia tak ada one set. So macam boleh pilih nak baju macam style apa, kain style apa macam tu. Saya rasa kalau one set lagi cantik lah. View. Tak, I tapi I rasa tak kot. Dia plain. Dia macam cantik lah. Ada juga macam dalam gambar, macam baju dia kan warna biru kan. Baju yang sama tu kain warna macam cream something. Cantik kan? Nanti I tunjuk kat you. So Umbi tu macam tu. So macam Leia hanya dapat baju sahaja. Kain kita orang beli online. Kain online. Baju I pun beli online. Baju dua-dua lah beli online. Matching mom and daughter matching gitu. Wow. Jadi tak ada dengan Haida? Tak ada lah. Sebab warna biru tu I je pakai yang tu. Saya cakap membazir. So Aida pakai macam kurta macam tu je. Lepas tu pakai seluar dah cukup. Seluar hitam something. Sebab membazir. Sebab dia tu cepat besar. Kasut dia saiz apa tadi? Kasut dia saiz 12. Dia memang macam ikut umur. So macam kalau kita beli saiz 12 tu umur 9 sampai berapa tahun? 9 bulan? Kaki dia macam I pun kecil. Kaki dia macam kecil sikit. Tapi badan dia memang badan tak kecil. Tak kecil. So macam kalau kita beli baju Melayu, dia pakai sekali je. Confirm sekali. Sebab Melayu ni tak pakai hari-hari. Macam tu. So better pergi semalam Jumaat boleh lah pakai. So macam kita orang macam Haidan nanti beli kemeja. Macam tu je lah. Leia pun sama. Leia cukup lah. Anak-anak ni cukup 2 pasang je baju kurung. Yang lain-lain tu beli macam dress ke something. Nama Haidan nangis. Sebab Haidan nak susu. Susu dia terjatuh. Oh lah, Haidar. Okay lah. Okay.
Okay, itu saja pengembaraan kami hari ini. See you next time. See you in the next video. Maybe raya kot. Ni kita orang tak ni sebulan Ramadan Tak, fokus. time bulan puasa lah. Masa Fokus. kita balik kampung. Ya, maybe bestnya. Oi. Okay. Kenapa best? Sebab balik bulan ni. Okay. Okay, bye. Bye. Is it over now? Tell me who you become. Was it just a ni lakonan lah. Oh, okay. Lain sekali.